dengan free delivery untuk naikkan dia ke level nombor 2. Level nombor 2 akan diberi dan customer baru terus datang, terus berminat untuk guna misi. Jadi rider-rider pun dapat job. Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, so macam soalan terakhir tadi, bila dah tarik user masuk, tak ada pula free delivery. Jadi sebab tu bila nak tarik user, kena mention bahawa kuota ni limited, siapa cepat dia dapat. Lepas tu kena mention walaupun tak dapat hari ni, esok akan ada semula kuota ni, siapa cepat dia dapat. Apa yang kita buat ni, dia akan jadi sia-sia kalau kita tidak ada plan yang jelas. Daripada promosi, kita kena convert customer promosi ni, user baru ataupun customer yang dah lama tak order ni, kita kena convertkan dia menjadi regular customer. Sekarang ni kawasan masing-masing ada regular customer masing-masing kan, sebab tu hari-hari dia maintain kat situ je, stagnan je, tak bergerak dah kan. Itu namanya regular customer. Dia tahu ada diskaun, dia tahu rider misi terbaik, pantas, berakhlak, beradab, dia seronok, sebab tu dia jadi regular. Jadi benda yang sama kita kena buat pada semua user promosi ni. Kita kena bagi yang terbaik, kita kena pantas, kita kena bagi layanan, kita kena cantikkan marketplace, kita kena banyakkan diskaun daripada vendor-vendor tu sendiri. So bila mereka dah test order melalui promosi ni, dia test je dan dia suka, dia puas hati, dia akan jadi regular. Dulu kita buat promosi 10,000 sehari, tapi sekarang kita tak mampu tau. Kita tak mampu kalau nak buat macam tu untuk naikkan semua kawasan macam ni. Nanti akan buang duit. Sebab tu kita buat secara bersasar. Sampai akhirnya setiap kawasan yang ada misi ni, semua 100 order ke atas. So terima kasih banyak-banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku diuji berapa banyak kali, sabar habis tak henti, ku coba sekali lagi. Sebab kali ini sampai cari Tuhan aturkan, ku bangkit dari kosong kini jadi pasukan.